أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محمد نبينا بنور نبي هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاة وتحلى الصفات يا بخت للظل الماشو اشفع للممات صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu ya Allah yang senantiasa mendahuluikan-Mu daripada segala-galanya ya Allah. Maka ya Allah, tolong kami untuk kami senantiasa taat dan juga patuh kepada-Mu ya Allah. Moga kami diberi kekuatan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kami saat ini dalam majlis yang penuh mulia bersama dengan Al-Quran ini ya Allah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 515, iaitu ayat yang terakhir daripada surah Al-Fath, sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan umatnya pada ayat yang ke-29, dan kita akan masuk kepada surah baru, surah ke-49, surah Al-Hujurat, yang bermaksud bilik ya, ataupun bilik-bilik. Ini adalah ayat 1 hingga 4. Taati Allah dan Rasul serta berlaku sopan ketika berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adab inilah, etika sosial inilah yang kita ingin hidupkan dalam kehidupan kita pada abad ini, kerana kita tahu bahawa panduan ini bukan sekadar 1400 tahun yang lepas, tetapi ianya terus menerus sampai ke hujung hayat dunia ini. Allahumma arhamna bil Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى
لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم Yang membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan tegas pada kebenaran dan sebarkan kasih sayang. Itu satu resolusi kita, dan seterusnya segera meninggalkan pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kita jaga batas percakapan, tidak meninggikan suara kepada orang yang dihormati. Allah, la ilaha illallah. Tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan pada hari ini, iaitu ghadda ataupun ghadada, merendahkan ataupun menundukkan. Perkataan ini kita akan jumpa bukan dalam surah Al-Fath tetapi dalam surah Al-Hujurat. Salah satu disiplin penting sahabat, ya, bagaimana mereka ini menjadi pohon yang memberi manfaat kuat, dan ia menyebabkan ada orang yang takjub, rasa amat suka melihat kemandirian dan kemanjadian mereka, tetapi ada orang yang tak puas hati dengan mereka. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Dan kita nak lihat sekejap ilmu tajwid ataupun ulang kaji tajwid kita supaya menjadi panduan dalam bacaan kita, menyempurnakan sebutan sifat tebal dan nipis dalam ayat ini, iaitulah dalam ayat yang ke-29. Panjang, antaranya kita ambil daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار صدق الله العظيم. Kita nak perhatikan mana tebal, mana nipis. Jom kita sama-sama semak. Pertama, kazar'in, tebal. Kazar'in, ra tu tebal. Yang kedua, akhraja, juga tebal kha. Akhraja, dua. Kemudian hati-hati pada kalimah fastaghlaba. Fastaghlaba. Jadi ibu ayah boleh tanda, gariskan ke sikit bawah tu kalimah-kalimah yang perlu diberi perhatian. Fastaghlaba, tiga. Kemudian yang keempat, kita nak melihat pada kalimah zurra'a. Yu'jibu zurra'a. Sekali lagi, yu'jibu zurra'a. Kalau dalam musabaqah Ustaz Faz, antaranya lah sahabat-sahabat saya pun sendiri ada pengalaman dulu, bila dapat ayat ni dia takut sikit. Takutnya dekat sinilah ni. Yu'jibu zurra'a liyaghiza bihimul kufar. Kalau tak hati-hati dia jadi terbabas. Jadi kena hati-hati ibu ayah sekalian. Sekali lagi, yu'jibu zurra'a. Yu'jibu zurra'a. Yang keempat. Dan yang kelima, liyaghiza. Jangan baca tipis. Liyaghiza, tipis. Tebalkannya. Liyaghiza. Liyaghiza. Dan yang terakhir, yang keenam, iaitulah al-kuffar. Ketika kita waqaf, macam mana kita nak bunyikan huruf ra? Adakah kita baca tafkhim tebal ataupun tarqiq tipis? Maka fa itu baris atas, maka kita baca tebal. Liyaghiza bihimul kuffar. Ra saja tebal, jangan ajak fa tu.
kuffar. Yang tu. Jadi ada 6 tempat tadi. Selamat mencuba, selamat praktikkan balik dan boleh sama dengan guru-guru kita insya-Allah taala. Wallahu a'lam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.